sekiranya anda melihat peta ini daripada Itali sampai ke bumi Gaza, anda lihat ada titik merah di sini. Ia merupakan kapal Madlin yang sedang menuju ke bumi Gaza. Kapal ini merupakan mesej kemanusiaan yang sedang diusahakan oleh banyak warga negara, oleh penduduk dunia kepada pihak rejim Zionis dan juga sekutunya, bahawa kita akan bantu Gaza walau bagaimana cara pun. Dengan segala usaha dan juga nyawa kita akan tetap bantu Gaza. Jadi kapal Madlin ini mempunyai 12 orang penumpang dan mereka semuanya terdiri daripada pelbagai warga negara, antaranya Greta Thunberg dan juga pelbagai lagi orang-orang yang berpengaruh, dan juga mereka ini akan menuju ke bumi Gaza dan mereka mempunyai berisiko yang sangat berbahaya. Sebelum ini kapal Conscious telah pun diserang dengan drone sehingga terbakar kapal tersebut yang dia tidak mampu untuk berlayar lagi. Tetapi perkara tersebut tidak menghalang usaha bagi menuju ke Gaza. Kali ini mereka menggunakan kapal Madlin dan ia juga merupakan satu usaha untuk mencabar pihak rejim Zionis. Adakah mereka akan menghalang kapal ini? Sekiranya mereka menghalang kapal ini, sekiranya mereka mengebom kapal ini, mereka akan menjatuhkan maruah mereka, kerana mereka menghalang sebuah kapal yang hanya membawa bantuan kemanusiaan kepada penduduk Gaza setelah 3 bulan tidak masuk apa-apa bantuan yang bersesuaian dan juga bertepatan bagi penduduk Gaza. Jadi sebagai rakyat Malaysia atau rakyat Indonesia, Brunei, Singapura dan sebagainya, tugas kita bagi memastikan kapal ini diketahui oleh orang ramai. Kita kena pastikan kempen kapal Madlin ini agar semua orang tahu supaya ia mendapat liputan yang lebih besar dan semakin ramai orang memberi sokongan dan juga solidariti. Sekiranya apa-apa yang berlaku terhadap kapal ini, kita akan kecam seteruk-teruknya pihak rejim Zionis kerana menghalang usaha bagi membantu penduduk Gaza. Dan usaha ini bukan daripada usaha pada orang Islam sahaja, tetapi daripada pelbagai warga negara di seluruh dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang ini keadaan Gaza amat teruk. Mereka tidak ada makanan dan juga minuman. Bayi-bayi kering sehingga nampak tulang kerana tiada makanan yang berkhasiat dan juga tiada air yang boleh diberikan kepada ibu yang sedang menyusu. Jadi bayi tidak dapat minum air, tidak dapat makan roti. Jadi mereka tak ada sumber makanan mereka. Mereka amat kering. Begitu juga dengan kanak-kanak di sana dan sebagainya. Saya baru sahaja hubungi kawan saya di Gaza bahawa mereka terpaksa berpuasa setiap hari sehinggalah ke hari Aidul Adha kerana ketiadaan makanan. Setengah keadaan mereka terpaksa berpuasa walaupun telah pun masuk waktu maghrib disebabkan ketiadaan makanan. Untuk kita memberikan solidariti kita kepada penduduk Palestin, marilah kita berpuasa. Khususnya pada hari Arafah, iaitu pada hari Jumaat ini, kita digalakkan berpuasa seperti mana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, di mana orang berpuasa pada hari Arafah dia akan diampunkan pada tahun sebelumnya dan tahun yang akan datang. Jadi ini merupakan kelebihan bagi orang-orang yang beriman. Pertama, kita dapat mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Kedua, kita diampunkan dosa kita, dosa selama 2 tahun. Yang ketiga, kita dapat menunjukkan solidariti kita untuk penduduk Palestin yang mana mereka berpuasa sepanjang hari dan kadang-kadang sampai ke malam pun terpaksa berpuasa. Jadi untuk kita merasai seperti mana mereka merasai kelaparan dan juga kebuluran, marilah kita berpuasa dalam keadaan kita melakukan ibadah seperti mana yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika 10 hari yang pertama dalam bulan Zulhijjah ini. Jangan lupa berikan sokongan anda kepada kapal Madlin, komen di bawah hashtag Madlin dan sebagainya, dan juga jom kita berpuasa pada hari Jumaat ini. Jumpa lagi. Jangan lupa untuk follow MyCare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.